Co-curriculum adalah wadah pembentukan karakter, melatih kepimpinan, memupuk ketahanan dan menggilap bakat terpendam di padang, di gelanggang, di dewan mahupun di bilik persatuan. Di sinilah lahirnya insan hebat yang bakal memimpin masa hadapan. Hari ini, kita meraihkan sekolah-sekolah yang telah mengangkat kecemerlangan ke tahap luar biasa. Melalui kejayaan demi kejayaan, mereka membuktikan bahawa budaya penyertaan, semangat berpaksukan dan pengurusan co-curriculum yang mantap mampu menghasilkan pencapaian gemilang. Syabas kepada semua murid dan sekolah yang dicalonkan untuk merebut anugerah berprestis yang dibanggakan. Daripada kawat kaki ke sukan dan permainan, daripada kelab dan persatuan hingga badan beruniform, setiap aktiviti menjadi medan pembelajaran sebenar yang mengajar keberanian, kebijaksanaan dan kematangan. Penghargaan juga ditujukan kepada para guru pembimbing, jurulatih, pentadbir sekolah, pejabat pendidikan daerah dan kerajaan negeri Perak. Tanpa mereka, kejayaan hari ini tidak mungkin tercipta. Andalah tulang belakang kecemerlangan co-curriculum Perak. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada warga pendidikan. Teruskan melangkah maju, teruskan berusaha, kerana masa depan negeri dan negara bergantung kepada generasi yang berdaya saing dan berjati diri tinggi. Majlis Anugerah Kecemerlangan Co-curriculum dan Anugerah Kecemerlangan Kemenjadian Co-curriculum Sekolah Orang Asli Peringkat Negeri Perak 2025 meraihkan kecemerlangan, menyemai perpaduan, mencorakkan masa depan yang lebih gemilang.